Takat dia merentah tu, takat dia jadi PM tu, apa kita boleh? Semua mak nenek boleh. Barang kedai pergi ambil lah pun tu tak ada masalah. Apa nak tak mau pasal apa? Nak tak kena pasal apa? Cerita pasal apa tak mau. Dalam kad pun ada duit dah lah ni. Terbaik makcik. Salute pada makcik ni, berani bercakap perkara yang benar, perkara yang betul. Ini tunjuk contoh baik pada orang lain bahawa kerajaan kita ni elok sangat dah. Terbaik makcik ni. Dan aku tak tahu, aku tak kenal dia siapa. Kalau kenal tolong sampaikan salam aku pada dia. Kalau kerajaan tak elok, kita cakap tak elok, betul makcik kan? Sebuah serbi mak nenek boleh hari ni, bab kata makcik ni kan. Tapi itulah, kalau kita dengar cerita-cerita daripada cyber trooper belah sana kan, memang buruk sungguh lah kerajaan Madani ni. Zalim sungguh Anwar Ibrahim ni. Memang rakyat dekat bawah ni tertekan. Bawah kerajaan Madani, nak makan nasi pun tak boleh, nak beli beras pun tak boleh dah. Kalau dengar cerita-cerita daripada geng belah sana lah yang memang anti Anwar Ibrahim ni, tak ada apa yang baik lah pasal kerajaan ni. Tapi kalau dengar cerita daripada rakyat bawah macam makcik ni, itulah cerita dia. Mereka boleh menilai kan, kerajaan hari ni elok sangat dah. Bukan aku kata sempurna serba-serbi, tak ada cacat celah, bukan. Cuma kerajaan ni buat terbaik dah. Macam yang aku cakap sebelum ni, dalam video-video sebelum ini, macam-macam bantuan kerajaan bagi. Ada SARA, ada STR, budak sekolah dapat BAP, gaji minimum naik, gaji pejabat awam naik, ringgit kita tengah gila, tengah kuat, inflasi kita rendah, pelaburan tertinggi dalam sejarah, perdagangan negara meningkat, KDNK kita suku keempat tahun lepas, cecah 63%, ini tertinggi dalam tempoh 3 tahun selama kerajaan ni ada. Dan ekspor kita pun cantik, ekspor kasar naik 6.5%, macam-macam lagi. Kalau nak cerita pasal ekonomi ni, aku buat video lain ataupun pergi tengok video-video yang aku buat sebelum ini, panjang lebar aku cerita pasal ekonomi kita ni cantik macam mana. Ya kan? Suka ataupun tak, kena akui. Seperti mana yang makcik ni cakap, kita berada di larasan yang betul, bawah kerajaan Madani. Awak yang nak benci sangat Anwar Ibrahim ni. Itu poin makcik tu. Awak yang hendak benci sangat Anwar Ibrahim ni. Apa salah dia buat? Apa yang tak kena je? Serba mak nenek boleh hari ni. Jadi terbaik makcik ni. Tolong sampaikan salam aku pada dia. Tak tahu makcik ni siapa. Ada video dia tadi. Orang kampung, orang utara rasanya kan. Tengok pada logat tu. Tolong sampaikan salam aku pada dia. Terbaik makcik.